Assalamualaikum semua. Nampak sedap kan? Jom saya ajar buat. Bahan pertama, dada atau isi ayam, cube pati ayam, daun ketumbar, sawi, bubur ikan, halia, serbuk cili, lada putih, bawang putih, kupas dan cincang halus. Panaskan minyak, goreng bawang putih, gula dan perak angkat. Ambil juga sedikit minyak bawang. Sekarang ambil periuk besar, tuang lebihan minyak bawang. Masukkan air untuk buat kuah. Rebus isi ayam, halia dan akar ketumbar. Masukkan garam, gaul sebati hingga mendidih. Keluarkan isi ayam yang dah masak. Kita asingkan dulu. Masukkan peti ayam, lada putih, serbuk cili. Dah mendidih. Kita masukkan bola ikan. Kita masukkan juga sawi yang dah dipotong. Gaul sebati. Sementara tu boleh carik-carikkan ayam. Sekarang kita nak celur kuih-tiaw. Air panas kita tuang atas kuih-tiaw. Kuih-tiaw sup sihat seimbang kita dah nak boleh makan dah ni. Senang je kan nak buat dia. Tuang kuah, masukkan bola ikan, daun ketumbar, sawi, isi ayam, bawang putih goreng dan cili oil untuk tambah pedas serta bawang goreng. Tengok tu, nampak sedap kan? Jom kita makan. Bismillah. Bukan sekadar sedap, menunya pun sihat dan seimbang. Selamat mencuba.